Sejak 12 hari lalu, JPPM Negeri berusaha memadamkan kebakaran di tapak. Masih terdapat baki 20 ekar kebakaran di hutan gambut di kawasan kebun Tanah Gambut Beris Lalang kembali terbakar sejak seminggu lalu. Hanya akan dapat dipadam sepenuhnya dalam tempoh di antara 1 dan 2 minggu lagi. Dia start tengah malam, so dia biarkan api itu sampailah pagi. Ada pernah sekali anak saya dah tak boleh bernafas langsung. Kita bau sampai kita kadang-kadang rasa pening, ada rasa pedih mata. Kita tak nak benda tu berlaku lagi lah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kami kumpulan daripada Air Force 2 datang ke tapak sampah haram yang terbakar, di mana proses pemadaman telah dilakukan oleh anggota bomber Seksyen 15. Namun hari ini kami datang semula ke tapak sampah haram yang terbakar tersebut untuk mengenal pasti adakah proses pemadaman itu benar-benar telah dapat dipadamkan dengan alat yang kita guna pakai INEOS untuk mengenal pasti tahap kebakaran yang ada terpadam atau tidak. So kami telah menguji cuba di lokasi. Hasil daripada kita punya uji cuba, kita dapati masih lagi terdapat kebakaran di dalam tapak sampah haram itu kerana proses pemadaman tidak dapat dibuat tidak menyeluruh. Untuk itu kajian-kajian ini dapat saya bentangkan melalui data-data yang kita collect daripada hasil penggunaan kita punya INEOS pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat datang. Sini kita berada di tapak sampah haram di Seksyen 36. Proses pemadaman telah dilakukan pada semalam. Tengah petang ini kami datang semula untuk mengenal pasti adakah proses pemadaman ini benar-benar telah habis dipadam. So, alat yang kita pasang sini, pasang di tapak perusahaan ini, dan kita bacaan yang ada di tapak, kita dapati masih lagi bacaan tu tinggi dan kita suspek akan berlaku semula kebakaran pada hari besok. So dengan adanya INEOS yang kita guna pakai ni, kita akan dapat mengumpul data dengan tepat dan kita boleh merancang untuk kerja pemadaman yang seterusnya. Ya, terima kasih. Baru ni kebakaran yang berlaku tu rasanya agak cepat juga pemadamannya. Macam sebelum ni pun dekat seminggu juga baru settle. Tapi yang baru ni cepatlah, dalam 2 hari dah settle lah kot. 2 hari dah settle. Jadinya bila kebakaran tu cepat settle, kami pun rasa selamat sikit lah. Tak adalah berjerebu berasap je seminggu tu kan. Jadinya tahniah lah pada yang mencipta sesuatu tu. Benda agak berkesan lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, lebih dahulu saya ingin mengucapkan syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya ahli kumpulan Air Force 2 telah berjaya menyempurnakan penyataan dalam pertandingan AINS 2025 dengan projek bertajuk Sistem Pemantauan Suhu dan Gas Kabel berasaskan IoT. Saya amat berterima kasih kepada ahli kumpulan yang telah mentengahkan hasil inovasi dan kreativiti dalam bidang teknologi. Perlibatan ini bukan sahaja memberi peluang kepada anggota untuk berkongsi idea, tetapi untuk belajar dan memperbaiki diri dalam suasana yang sihat dan bercabar. Setinggi-tinggi penghargaan juga ditujukan kepada ketua kumpulan, pegawai, pembimbing dan rakan sepasukan atas kerjasama, semangat berpasukan dan dedikasi tinggi sepanjang proses pembangunan projek ini. Tanpa sokongan dan dorongan semua pihak, projek ini tidak akan sampai ke tahap ini. Akhir kata,
Saya berharap inovasi ini dapat memberi impak positif kepada masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.